to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People thieving, fighting. Jadi doktor pakar bedah jantung. Seorang engineer yang tak botak. Engineer ataupun akuntan. Scientist. Forensik. Saya first nak jadi CEO. Seorang guru lah. English teacher. Sebenarnya nak jadi farmasi tapi takut tak jadi. Cyber security tukut. Aku jadi farmasi. Kedua, aku jadi kimia. Macam Cik Zalipah. Yang ketiga, aku jadi pembantu farmasi. I want to be an animator because you know. Jadi farmasi. Ikan masin yang mempunyai rumah dan kereta sendiri. Nak menjadi CEO. And engineer. Jadi polis forensik ataupun polis narkotik. Seorang farmasi yang berjaya. Tak ada. Kau baik bila kau dah jadi doktor, kau kata kau nak bedah jantung orang kan? Kau bedah dia elok, jangan tersalah potong saraf, jangan tersalah potong salur darah orang. Pergi berlancong kalau masih muda. Dah jadi ke belum? Dan cita-cita kita tu, kalau tak jadi tak apa. Mungkin takdir Allah lebih baik daripada cita-cita kita. Alright. You are lagi cantik tak? I hope you are doing well, and we need to make a lot of money because we are the first in family, and we need to set a good example to your users, brothers and all. He's the one yang then go on. Okay, that's all. Okay, time tu dah 27 tahun. So aku nak dia ada duit supaya dia boleh beli tanah dekat sebelah rumah Walid dengan Umi. Itu impian dia sebenarnya. Amin. Adakah kita masih mencuba? Jagalah kesihatan baik-baik. Selalulah beramal soleh. Sebab dunia ni kejap je. Dah je nak keluar dah. I want to be yours. Kupak tu. Wait, yourself 10 years later Get them snatched with. I want snatched with. Tak tahulah. Kita mesti bekerja keras untuk capai cita-cita kita. Ada banyak duit tak? Beli rumah tak? apa? Beli rumah tak? Beli rumah. Dah matang belum? Masih gila je. Bukan kau memang gila ke? Tak, yelah. Aku pun habis cakap lagi. Yelah, harap-harap dah matang. Dia ada lagi tak? Apa banyak tweet tau. Kenapa? Sebab you kena beli rumah bagi bapa you. Oh, tak nak jadi suami aku ke? Okay. So Iza, Alu. Okay. Nanti orang kecam. Tak. Dari pihak kerajaan